Itu nak lep rumah tu dah sabar kerana tu. Nyan dah sabar, Allah yang beri taufik. Monya Allah hai beri taufik, hai dah sabar, bertu lah itu. Nah, dia tahu rumah kena duduk rumah tu, dia tahu biang lazah kena duduk bau dia. Ada orang peluang pi. Nyan dah sabar dia tu permasalahan yang dia hadapi, sabar sabar Allah. Nah, dah. Wa tabattal ilahi tabtila ay ukhlis ilahi ikhlasa, ikhlas olehmu kepadanya Allah akan sebagai ikhlas. Lehnya ni tanya Allah pu manteng yang dah buat nyatanya berikhlas kerana Allah. Nah, ya berikhlas. Maka dalam hadis Nabi, maning kata ila Allahi azza wa jalla kafahullahu ta'ala kullu mu'natin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siman-siman yai puntung ia kepada Allah azza wa jalla, gepmuada akan nyaman le Allah akan tiap biaya, dan rezeki yang Allah akan nyaman menesu hanai sangka-sangka. Itanya takoh ro ke Allah. Makna takoh ro ke Allah kan takoh tubuh. Takoh hubungan yang lain dok ke Allah dia. Meretip kalau tak zikir, kau je ke Allah saja dia. Meretip kalau tu menurut aliran ro tu. Mereka kacau pikah. Dia tak meretip kacau kau. Urati dan jam ni lah ya. Bukan bapi dah juga. Jadi monyaitanya hanya tak pupukan rawat tu, tapi ke Allah tahu dengan zikir-zikir. Nyan ubina biaya udip nyok kepada Allah. Apa itu yang dah bantu Allah kalau tak meretip, kalau tak zikir. Nyan Allah kepada rezeki dia dan akan memberi rezeki anak tersangka-sangka. Lagi abu-abu yang ka aulia, abu-abu yang ka keramat, memberi kemuliaan oleh Allah. Berarti kalau dengan malam kepada sembilan tajuk kalau hana ke kita puapi. Rezeki ditanggung oleh Allah. Man cara Allah memberi rezeki, bukan sebab je. Kata orang yang terkah, kata orangnya, kata orang je nyampe ngai damang cit bahkan gak nyan sibuk guru Allah nyangkeun puntung kepada Allah. Wa man ingkata la dunya wa qalallahu ilaiha, siman-siman yai puntung ia kepada dunia geserah akan nyaman oleh Allah kepada dunia. Orang kan ke Allah ibu tung rawat ke dunia, ibu mencari rezeki, Allah naik promosi, agama naik promosi, Allah kejuk dunia yang kahet dia jauh belang, mungkin kejuk nyang kejuk oleh Allah kena kahet. Ya. Ke Nabi tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumi mi'ati marrah. Taubat olehmu kepada Allah Ta'ala, maka bahawa sengulung ulun taubat kepada Allah titi urau tertuga. Itanya benar tak taubat ke Allah, Allah keterima taubat kita titi urau tertuga. Bang dosa li taubat li lau, dosa li taubat li lau, tertuga dah taubat tertuga terima oleh Allah. Man pandai dah pulang surau tertuga dosa tu. Dan ke Nabi, idza tabal amdu ansallahu hafadah zunubahu
wa ansa dalika jawarihahu wa ma'alimahu minal ardi hatta yalqallahu wa laisa alaihi syahidun bidambin. Apabila taubat oleh hamba, niscaya kebetulan oleh Allah akan malaikat hafadah dengan dosanya. Tanya tatim taubat ni bak dosa. Nyan Allah malaikat yang jaga katanya. Nyan kebetulan hang tinggal geli, hang tulis li. Tidaknya kalau dosa ada taubat. Nyan malaikat yang tulis dosa katanya kebetulan hang tinggal geli. Ya, kalau dia taubat. Dan kebetulan ianya akan demikian akan anggotanya dan akan kepedihannya daripada bumau sehingga dijumpai ia akan Allah dan tidak diadanya itu saksi dengan dosa. Daidanya wate mati itu nyan uruk igrup tu sempit tu. Hai ada berah azab awal tamang lang kubur igrup le tanah. Tapi monya roh golok mati darumpat taubat. Nyan dempikan tanah ipu supe katanya hanali. Dua tanah. Ya. Karena paling bengeh tanah bila tanya dalam dosa. Karena getanya gecok oleh Allah dari tanah. Karena getanya gecok oleh Allah dari tanah, maka le tanah lepas bengeh kita gunakan juduk ji bak tempat yang hana senang ji. Ya. Bengeh tu kan? Ya, ban. Man akhlasa lillahi arba'ina yauman adhara lahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisanihi. Bermula siman-siman yang dipiklah roh bagi Allah pepuluh roh geplahi li Allah akan mata hikmah ni artinya di atas lidahnya. Nah, itanya tapi kelah rau tu puluh rau. Tak jauh wate puluh rau wate bidi tahu. Tapi beda rau tapi ikhlas. Di rumah rau lang kambat tak kalut rau di rau. Mati rau la ilaha illallah la ilaha illallah puan je puluh rau. Tapi ikhlas. Nyan Allah Subhanahu wa taala akan gubuh hikmah lah mati itu. Ilmu hikmah. Ilmu hikmah tu ilmu laduni. Nyah nampu dia katrang hati kerau tu. Dah tepu rahsia-rahsia batin. Tapi berikhlas. Baik dia tak pun kelihro tiap kalut lah rumah tu. Ngat dah rumpaknya nya naik ikhlas haji. Berikhlas kerana Allah. Nah. Nakul Nabi lam man faraka dunya alal ikhlas lillahi wahdahu la syarika lahu wa aqama salata wa ata zakah farakaha wallahu anhu radin. Siman-siman ya istri dunia dia ada ikhlas karena Allah sendirinya Allah hanam syarikat miya Allah ipudang semayang ibuh jakut dan istri ya dibagi ya akan jakut bermula Allah dibaknya itu dan istri ya akan dunia Allah ridha. Tanya tak tinggal dunia meninggal matuji ikhlas kerana Allah. Nah, kau meninggal dia. Ya. Nyan meninggal katanya ulang kerana ikhlas ke Allah. Tatin semayang tabuh jakut
nyan Allah matematik dan nyo cukup rida. Nah. Dan pengahlam Nabi as-sabru nisfu iman. Bermula sabar setengah iman. Tak sabar nyan setengah iman. Seiman nak tertu. Setengah hidup tak sabar. Dan yang watai kubi musibah oleh Allah dah sabar. Watai kubi kasihan oleh Allah dah sabar. Pokoknya dah sabar. Anak bungeh tu. Watai kulai gop dah sabar. Watai hidup oleh rumah dan yang dah sabar.